Suara okey ya? Okey, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang masih mengikuti siri ini. Pada pertemuan kali ini kita sambung ke ayat 41 uh, dan seterusnya, insya-Allah kita berkongsi uh, ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami maksud-maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ini. Jadi ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayatul lahum أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Yang kalau kita tengok yang minggu lepas ataupun pertemuan sebelum ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang disampaikan untuk dijadikan iktibar kepada golongan yang Nabi sampaikan ajarannya, sampaikan ayat Quran ini, iaitu nombor satu sekali kaum dia lah Quraisy. Jadi dalam yang kita dah tengok sebelum ni, antaranya dinyatakan tanah yang gersang, tanah yang mati. Tapi bila datang hujan, dia kembali subur dan boleh jadi tempat untuk bercucuk tanam. Kemudian dinyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dapat diperhatikan di angkasa, di langit. Bagaimana pergerakan benda-benda yang dapat diperhatikan di langit tu, iaitu uh, matahari dan juga bulan. Dan matahari dan bulan tu bagaimana dia memberi kesan kepada apa yang berlaku pada kehidupan harian mereka, iaitu siang dan malam. Dan mereka diberi dinyatakan kepada mereka, ditarik perhatian mereka bahawa pergerakan ni tak ada siapa yang boleh kontrol. Jadi ditarik perhatian supaya mereka memikirkan bahawa ini bukannya benda-benda yang berlaku secara automatik begitu saja. Sebaliknya, ada Tuhan yang Maha Berkuasa yang kontrol segala-galanya, yang menjadikan benda tu asal pada asalnya, kemudian jadikan benda tu berjalan dengan sistematik, berjalan tanpa tersilap, tanpa terlari, tanpa menyeleweng dan sebagainya. Sekarang masuk pula kepada satu lagi tanda yang Allah SWT berikan kepada mereka untuk mereka fikirkan, untuk mereka renung. Jadi apakah tanda ini? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Suatu bukti lagi kepada mereka ialah kami bawa zuriat mereka dalam kapal yang sarat. Maksudnya syarat muatannya lah. Hmm. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka apa yang mereka dapat naiki. Seumpama itu. Seumpamanya, dalam dalam Quran ni sebut seumpamanya. Seumpamanya tu maknanya seumpama apa? Seumpama al-fulk. Seumpama kapal itulah. Hmm. Jadi sekarang ni ini nak cerita pasal apa? Okey. Orang Quraisy
adalah bangsa pedagang. Bangsa pedagang. Jadi orang Quraisy ni dia ada pengangkutan yang ada, bila dia bangsa pedagang dia ada pengangkutan, dia akan uh, pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk nak berdagang. Jadi salah satu unsur yang mereka gunakan adalah kapal. Dekat sini kapal ni merujuk kepada kapal apa? Ada ulama yang mengatakan kapal dekat sini adalah kapal Nabi Nuh. Tetapi kalau kita nak tengok dari segi konteks ni, ada ulama lain yang mengatakan bukan, tak semestinya kapal Nabi Nuh. Sebab kalau cerita kapal Nabi Nuh ni dia tak jelas kepada mereka. Orang apa ni, orang Quraisy tu mana dia nak tahu apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh tu, jauh ke belakang. Kalau dari segi cerita-cerita betul, dari segi cerita-cerita, tapi dia tak nampak, dia tak boleh tengok di depan mata. Kalau kita tengok tanda-tanda yang diberikan di atas yang sebelum ni, ayat-ayat yang sebelum ni, benda yang mereka boleh tengok di depan mata. Jadi contohnya tanah yang gersang, dia boleh tengok. Lepas tu bulan dan matahari, benda yang dia boleh tengok. Jadi maknanya dekat sini kalau kita tengok dari segi sekuen tu, dari segi urutan tu, tidak ada masalah untuk kita nak faham bahawa yang dikatakan kapal ni adalah kapal yang mereka dapat tengok di depan mata mereka sendiri. Dan bukan saya mereka sendiri, memang ada ulama tafsir pun yang membawa makna begitu. Jadi pilihan saya sendiri adalah kapal yang mereka boleh tengok sebab dia selari dengan segmen-segmen yang atas ayat-ayat yang sebelum ni. Baik, bila mereka berdagang, sebahagian yang melakukan perdagangan ni dia dia diwarisi oleh anak-anak. Apabila mereka melakukan perniagaan, yang generasi berikutnya tu nak buat apa? Dia meneruskan perniagaan. Jadi bila meneruskan perniagaan ni, kita tak anak-anak muda antaranya zuriat mereka ni yang menggunakan kapal untuk nak belayar. Menggunakan kapal untuk nak belayar. Jadi, cuba kita bayangkan psikologi lah. Psikologi, kalau katalah kita hantar anak kita untuk nak belayar, gunakan kapal. Kapal zaman tu ya, bukan kapal zaman sekarang. Kapal zaman sekarang mungkin lain cerita. Kapal zaman tu. Dalam hati ibu bapa ni dia dudak-dudak ke tak? Memang sudah pasti dia akan dudak-dudak. Sebab bila nak belayar pula, kalau macam belayar zaman sekarang ni, kita kata, kalau katalah kapal cruise tu daripada Singapura nak ke Langkawi, mungkin satu hari saja. Kalau kapal terbang lain lagi lah, lagi cepat. Tapi kalau zaman dulu, bayangkan daripada, kalau katalah daripada jarak daripada Yaman nak pergi ke utara, ke arah apa ni, Sina tu. Berapa lama? Ataupun kalau kita nak ukur, kalau distance yang kita boleh agak lah, katalah daripada Langkawi ke Singapura. Kalau kapal zaman dulu berapa hari benda tu nak boleh sampai? Boleh nak sampai dalam masa satu hari? Tak boleh. Uh, Macam ada satu buku yang baru diterbitkan ni, terjemahan. Ini dalam awal kurun ke-20. Zaman masih gunakan layar lagi. Pun ada kapal yang gunakan layar lagi. Ada hari yang terpaksa berhenti sebab angin tak ada. Jadi sekarang ni, katakanlah anak-anak mereka ni, zuriat mereka ni berlayar dengan kapal. Berapa lama berlayar? Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan.
Katakanlah 15 hari dah pergi belayar. Macam mana kita nak tahu dia selamat ke tak selamat? Boleh ke nak WhatsApp? Engkau okey ke? WhatsApp pun, telefon pun tak ada, nak WhatsApp macam mana? Jadi maknanya itu Allah SWT sampaikan, kamu bila ada zuriat kamu di dalam kapal yang sarat, selepas tu mungkin sebulan mereka ni balik. Apa perasaan kamu masa tu? Al-Quran tak sebutlah benda tu secara detail, tapi itu yang kita kata tadabbur ni. Masa nak hantar tu punyalah fikir, punyalah risau, anak aku ni akan selamat ke tak dan sebagainya. Lepas tu pergi, bila teringat anak aku di tengah belayar ni macam mana lah, laut ni macam mana, selamat ke tak ni. Tiba-tiba selepas bulan dia kembali jumpa dengan kita. Ha, kembali jumpa dengan mereka tu, dengan ibu bapa. Mereka akan, ibu bapa akan rasa Allah lega. Hmm. Ha. Dia nak puji siapa pada zaman tu tak tahulah, dia kata sama ada dia puji, dia tahu kata Allah, adakah dia kata alhamdulillah ataupun dia puji kepada dia punya berhala ke, alhamdulillah tak ke apa ke, kita tak tahu, tapi maksudnya dari segi perasaan manusia tu dia akan rasa lega bila anak dia balik. Jadi dinyatakan dia boleh, kalau dia fikirkan, kalau dia iktibar, dia akan fikir macam mana? Maknanya laut itu dalam keadaan yang tenang. Ataupun kalau katalah tak tenang pun, maksudnya bukan ada ribut yang kuat, yang ombak yang dapat pukul kapal tu sehingga tenggelam. Anak dia boleh selamat, maknanya laut tu dalam keadaan yang selamat untuk dilalui oleh kapal. Untuk di kapal berlayar sehingga tamat kembali balik. Siapa yang boleh kontrol kedudukan laut? Benda yang biasa dalam kehidupan ni. Jadi makna Quran tarik perhatian. Laut. Kalau kata laut tu bergelora sampai dalam keadaan yang dahsyat, boleh selamat ke kapal yang halus, yang kapal yang kecil, yang pada teknologi zaman tu nak berdepan dengan laut yang boleh dijadikan bergelora sehingga ombak sampai apa ni berpuluh-puluh kaki contohnya tingginya. Habis. Tapi anak selepas bulan, selepas 2 bulan balik. Maknanya laut tu dalam keadaan yang tenteram, kalau kata bergelora pun gelora yang tiada, tidak sampai memusnahkan kapal. Siapa yang jadikan laut itu dalam keadaan tenang, tenteram sehingga orang boleh belayar? Adakah mana-mana berhala boleh buat kerja tu? Adakah mana-mana manusia boleh buat kerja tu? Tak boleh. Laut yang maha luas tu, bukannya laut kita kata macam kolam ke apa ke, laut yang maha luas tu. Kuasa siapa? Jadi maknanya kalau eh, kalau dapat digambarkan kekuasaan tu, nak hidupkan balik orang mati ni ada apa sangat? Tak ada apa. Ha. Kemudian dinyatakan juga wa khalaqna lahum, kami jadikan untuk mereka, kami ciptakan untuk mereka apa yang mereka dapat naiki seumpama kapal itu. Jadi alat pengangkutan. Apa yang mereka gunakan? Yang seperti kapal juga sebagai alat pengangkutan. Mereka gunakan unta. Mereka gunakan kuda untuk nak pergi berjalan jauh-jauh apa semua ni. Syarat dengan muatan. Kalau katalah unta apabila mereka bawa untuk berdagang tu. Berhala mana yang cipta unta tu? Manusia mana yang boleh cipta unta? Ha, tak ada. Ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Ciptaan yang maha kuasa. Jadi, renunglah benda ni.
kekuasaan yang maha hebat ni. Daripada kalau katalah kalau nak tengok ni yang unta tu yang nak dijadikan alat pengangkutan tu yang baru keluar daripada perut ibu dia. Bolehkah digunakan? Tak boleh. Tunggu dia besar. Ha? Tunggu dia besar. Tunggu dia besar, boleh kontrolkah dia punya pembesaran tu? Tak boleh kontrol. Ha. Tak ada berhala mana yang boleh kontrol. Kalau katalah ada satu yang unta yang lahir tu, kita duk harapkan masa lahir tu, pada lahir tu duk harapkan dia jadi alat pengangkutan. Tiba-tiba sampai satu masa dia jadi sakit, dia jadi lemah, dia jadi kurus. Jadi kita tak dapat jadikan dia sebagai alat pengangkutan. Adakah berhala mana boleh bagi jadi dia jadi sehat balik? Tak ada. Dia tak boleh, tak boleh. Itu je. Jadi siapa yang kontrol benda ni semua? Di bawah kekuasaan siapa? Di bawah kekuasaan Allah SWT. Jadi itu yang ditarik perhatian untuk mereka renungkan. Benda yang hak biasa dalam kehidupan kamu langsung tak fikir. Kalau kamu fikir, kamu boleh dapat, nampak. Sebab itu ditarik perhatian kepada. Kemudian di penjelasan tu disambung lagi mengenai al-fulkil mashhun ni, kapal yang syarat tu. Wa inna sya' nughriqhum. Jika kami kehendaki, kami boleh sahaja tenggelamkan mereka. Jadi macam nak tenggelamkan macam mana? Allah jadikan laut tu bergelora dengan ombak yang sangat ganas, kapal yang dekat tu nak boleh buat apa-apa. Sebab itulah juga sampai zaman sekarang ni, macam dulu orang cerita pasal Titanic tu, bila dia dah siap, kapal tu punyalah hebat, besar dan sebagainya, sehingga kan manusia yang usahakan, yang buat benda tu rasa macam yang ni yang ciptaan yang tak yang hebat sangatlah, yang dahsyat lah, sehingga kan dia kata unsinkable, tak mungkin nak tenggelam. Akhirnya apa dia? Langgak iceberg. Besi langgak ais, tenggelam juga. Itu kita kata kapal yang besi dan logam lah apa semua tu. Yang zaman Nabi macam mana? 1400 tahun ke belakang. Sebab tu dia kata wa inna sya' nughriqhum. Mereka, anak-anak mereka ni, zuriat mereka ni boleh selamat ni, balik jumpa balik dengan ibu bapa ni, sebab Allah jadikan lautan tu dalam keadaan yang boleh dilayari, tak tak jadikan dia sebagai lautan yang ganas. Tapi kalau katalah jadi bergelora sampai ombak begitu ganas dan sebagainya, boleh selamat ke kapal? Tak boleh selamat. Kalau kami kehendaki, kami boleh saja tenggelamkan mereka. Bila nak tenggelamkan dengan ombak yang ganas macam tu, apa yang berlaku? Fala sarikha lahu. Tidak ada penolong untuk mereka. Adakah mana-mana berhala boleh kita panggil berhala, tiba-tiba berhala terbang mai kat situ, cukup ambil selamatkan? Adakah? Tak ada. Ataupun dalam keadaan yang apa ni, dah dekat nak tenggelam tu, panggillah jin mana-mana ke? Tak ada. Kalau nak Allah jadikan ombak yang ganas tu, kapal tu tenggelam, tenggelamlah. Ha. Bahkan sampai zaman sekarang ni pun, kapal kapal-kapal yang nak tenggelam ni, silap sikit pun boleh tenggelam. Ini baru ni saya baca semalam cerita kapal bawa bawa apa? Electric vehicles, kereta-kereta elektrik. Ada salah macam mana ke, tiba-tiba tenggelam di tengah laut. Ha. Nak kata apa? Tidak, lalu tidak ada penolong untuk mereka, wala hum yunqazun, dan mereka tidak akan dapat diselamatkan. Kalau dah Allah kehendaki supaya mereka ni tenggelam, ajal tiba pada ketika itu, maka mereka tidak akan dapat diselamatkan. Hmm.
Kemudian Allah tarik perhatian. Maknanya kalau kata selamat tu, selamat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab Allah bagi rahmat. Sebab tu dia katakan nanti illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Dalam ayat ni dalam ungkapan Al-Quran ni dia diringkaskan. Dia ada bahagian yang tidak disebut sebab dikira benda tu bagi orang yang faham bahasa Arab ni dengan pada tahap tinggi, dia akan boleh faham sendiri. Jadi apa dia? Justru ini selamatnya mereka dalam pelajaran dalam pelayaran itu tidaklah terjadi melainkan ini kata melainkan selamatnya mereka iaitu zuriat mereka yang ingkar kepada Allah SWT ni, zuriat mereka tu selamat dalam pelayaran tu, selamatnya mereka dalam pelayaran tu tidaklah akan terjadi melainkan kerana belas kasihan kami, itu kerana rahmat kami, dan kerana Allah SWT nak bagi kurniakan kenikmatan hidup bagi tempoh yang panjang sikit lagi. Dan kurniaan kenikmatan hidup, mata' ni, kenikmatan hidup. Jadi maknanya kalau katalah uh, dalam pelayaran tu tak ada terkena dipukul ribut dan sebagainya, tak ada tenggelam apa, dapat balik ke daratan, masih lagi dapat enjoy kehidupan. Jadi Allah bagi enjoyment itu, Allah bagi kenikmatan dapat menyambung kehidupan tu, Allah bagi sampai satu ketika yang tertentu. Ha. Dan kurniaan kenikmatan hidup buat mereka hingga ke suatu masa tertentu. Jadi selepas selepas daripada ini diberikan kesimpulan, diberikan rumusan lah, kita kata rumusan. Allah menempelak mereka ni. Jadi yang dah bagi dah yang tadi kita dah tengok dah sebelum-sebelum ni ada 3 segmen mengenai tanda-tanda yang patutnya apabila dipikirkan dapat sedar bahawa Allah SWT itu Maha Berkuasa. Jadi ingkarnya mereka terhadap apa yang Nabi sampaikan tu tidak sepatutnya berlaku sebenarnya. Tapi mereka masih berdegil, masih berkeras kepala. Jadi di sini ditempelak. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apa ceritanya? Apabila dikatakan kepada mereka, Allah menempelak ni. Ittaqu maknanya waspadalah terhadap apa yang di hadapan kamu, ma baina aidikum, antara tangan kamu, apa tangan kamu maknanya di depan kamu, wa ma khalfakum, apa yang belakang kamu, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan dirahmati. Okey, mengapa saya buat macam ni? Sebab sama juga ayat ini, kalau kita nak kira ayat macam sekolah, kalau kita buat sentence macam ni masa sekolah, cikgu kata ayat kamu tak lengkap. Sebab bila kita ada ayat bersyarat, dia kena ada bahagian kedua. Ada bahagian pertama, ada bahagian kedua. Jika kamu usaha kuat, kamu akan berjaya. Apabila kamu perlu ikut arahan. Apabila dah ditetapkan masa tertentu, kamu perlu ikut masa tersebut. Jadi ada bahagian kedua. Apabila eh, lepas tu yang kedua eh. Ada bahagian pertama, ada bahagian kedua. Tapi dekat sini, wa idza ni,
Bahagian keduanya kat mana? Ini bahasa tahap bahasa tinggi, ada kalanya tidak disebut satu bahagian itu. Sebab Quran ni disampaikan kepada Quraisy. Quraisy ni orang-orang yang bahasa mereka tinggi. Tahap pengetahuan bahasa mereka tinggi. Jadi Al-Quran dalam bentuk yang mereka dapat hargai dan mereka dapat rasai kehebatan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi kat sini bahagian ni tak disebut, tapi understood, difahami. Maknanya apa yang difahami? Yang ini yang yang memberi gambaran apa yang tak, bahagian yang tak disebut tu, iaitu mereka tidak mengendahkannya. Ha. Jadi Al-Quran menempelak mereka kerana apa? Bila diberitahu kepada mereka, waspadalah. Maknanya kamu jagalah diri kamu. Waspadalah terhadap apa yang di hadapan kamu dan apa yang di belakang kamu. Mudah-mudahan kamu akan dirahmati. Tapi bila kata macam tu, apa yang berlaku? Mereka tidak mengindahkannya. Sebaliknya apa yang berlaku? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itulah keadaannya. Maknanya nak cerita, itulah keadaannya. Keadaan mereka yang tak sepatutnya ni. Iaitu apa dia? Tiada suatu bukti pun daripada bukti-bukti yang disampaikan oleh Tuhan mereka, melainkan mereka mengenepikannya begitu sahaja. Mengenepikannya mu'ridin. Maknanya, Nabi cakap hujah pertama tak peduli. Bagi hujah kedua tak peduli. Bagi hujah ketiga tak peduli. Explain bagi lagi clear pun tak peduli. Apa yang buat? Sebab angkuh, sebab ego, benda tu diketepikan begitu sahaja. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Soalan, yang di hadapan kamu dan yang di belakang kamu tu apa benda? Ini cerita dia. Yang di hadapan kamu yang tak dilalui lagi, iaitu apa dia? Hukuman Allah di akhirat. Apa yang di belakang kamu adalah hukuman Allah di dunia terhadap umat-umat yang terdahulu. Sebab mereka pun tahu ada kisahnya macam ada umat-umat terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah SWT. Ada civilization, ada tamadun yang hebat. Contohnya dari segi pembinaan tempat untuk nak tinggal dekat bukit-bukit apa semua. Dia boleh nampak, dia boleh pergi tengok. Tapi tak ada orang. Mengapa? Sebab telah dimusnahkan oleh Allah SWT. Orang tak ada. Kesan-kesan ada. Jadi itu hukuman Allah SWT terhadap umat-umat terdahulu. Jadi di sini Allah bagi tahu mereka ni diberi amaran. Waspadalah terhadap hukuman Allah di akhirat nanti dan waspadalah terhadap hukuman Allah di dunia yang telah kalau di segi sejarahnya telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Jadi yang berlaku pada umat-umat terdahulu, hukuman Allah SWT di dunia terhadap umat-umat terdahulu, kamu jangan ingat kata kamu boleh terlepas. Allah boleh hukum juga benda yang sama kepada kamu. Jadi waspadalah kamu terhadap hukuman Allah di akhirat atau hukuman Allah di dunia sebagaimana yang telah terjadi sebelum ini. Jadi maknanya waspadalah supaya kamu tidak terkena hukuman Allah di akhirat dan hukuman Allah di dunia. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Ini yang disampaikan kepada mereka. Tapi ini nasihat yang ikhlas kepada mereka. Tapi apa yang berlaku? Mereka tidak mengendahkannya. Kepada kita, jadi pengajarannya kepada kita, kita jangan jadi macam tu lah. Kita jangan jadi macam tu. Apa yang kita kena buat? Kita kena ikutlah panduan Al-Quran. Ha. Jadi setakat ini pada hari ini, uh,
والله أعلم وبه التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويلحقنا بعباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.